Seterusnya saya jemput Rantau Panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Ketua kerana turut memberi peluang pada saya untuk membahaskan rang undang-undang Perlembagaan Pindaan 2026 iaitu menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri. Daripada pindaan Perlembagaan 2026 ini di mana kita dapati had maksimum 10 tahun agregat tempoh jawatan Perdana Menteri dihadkan sama ada secara terusan atau tidak. Dan begitu juga pemberhentian automatik kabinet. Apabila Perdana Menteri mencapai had 10 tahun, seluruh jemaah menteri turut terhenti jawatan serta-merta. Dan begitu juga iaitu diintipatinya berkaitan dengan caretaker government, iaitu di mana Perdana Menteri dan Menteri hanya menjalankan tugas pentadbiran harian sehingga pelantikan baru dibuat. Ini adalah satu perubahan falsafah yang besar dalam sistem negara kita dan saya ingin tahu apakah kewajaran kuasa ini dilaksanakan dalam tempoh perkhidmatan yang telah dilaksanakan. Sebab pindaan ini sepatutnya dilihat sebagai dasar yang mana individu tertentu tidak seharusnya dimotifkan, terutama apabila meletakkan pengiraan tempoh retroaktif ni iaitu di mana tempoh perkhidmatan sebelum pindaan ini berkuat kuasa akan diambil kira dalam pengiraan 10 tahun. Jadi apa tujuan pindaan ini dibuat? Saya ingin tahu juga berkaitan dengan risiko fenomena lame duck yang mana potensi kehilangan pengaruh politik dan ketentuan pelaburan pada tahun-tahun akhir tempoh jawatan. Jadi macam manakah mekanisme yang akan ditangani oleh kerajaan bagi berdepan dengan tempoh tahun yang ke-9, tahun yang ke-10 di mana pelabur mungkin menangguhkan keputusan pelaburan dengan dan ahli politik pula mula berkempen lebih awal untuk merebut kuasa. Ini jangkaan yang mungkin akan berlaku. Dan begitu juga saya ingin penjelasan berkaitan dengan garis panduan yang jelas berkaitan dengan had kuasa pentadbiran harian untuk mengelakkan wujudnya ruang kelabu yang seharusnya ketetapan yang ada iaitu melarang kerajaan sementara daripada membuat keputusan dasar besar, meluluskan kontrak yang bernilai tinggi serta membuat pelantikan penting dalam tempoh caretaker government. Jadi saya ingin tahu sejauh mana perkara ini diselaraskan dan apa panduannya, apa had masanya, sebab tidak ada dijelaskan dengan jelas dalam akta ini. Dan kita ingin tahu juga sejauh mana pandangan Majlis Raja-Raja diambil kira selaras dengan perkara 38/4 Perlembagaan Persekutuan. Apakah telah mendapat perkenan duli tuanku? Sebab kita tidak nak meletakkan institusi raja berada dalam keadaan tertekan dengan tempoh had masa yang ditentukan untuk melantik kepimpinan baru kerajaan. Dan apa jaminan supaya tidak berlaku salah guna kuasa dan tidak wujud demokrasi yang berwajahkan kawalan dalam pindaan ini. Dan kita ingin penjelasan juga bagaimana sekiranya seorang Perdana Menteri itu yang sudah, kalau kita ambil rekod sebelum ini, dia sudah memegang jawatan Perdana Menteri 8 tahun. Apabila dikira hitungan agregat 10 tahun, maknanya dia hanya ada 2 tahun. Sedangkan dia hanya baru dipilih oleh rakyat menjadi Perdana Menteri. Dan bagaimanakah dia terpaksa bersara secara automatik kerana dia sudah ada tempoh 8 tahun sebelum ini. Sebab dalam akta ini meletakkan supaya tempoh itu berkuat kuasa diambil kira dengan hitungan sebelum ini. Jadi saya ingin tahu bagaimanakah perkara ini akan dilaksanakan. Begitu juga saya ingin penjelasan bagaimana sekiranya Perdana Menteri yang tamat tempoh bertugas sebagai Perdana Menteri, sekiranya berlaku bencana ataupun perang dalam suasana yang tak menentu, berlakunya darurat dan sebagainya, wujudnya wakium kerajaan dan yang sudah expired date, macam mana dalam suasana begini menyebabkan pelantikan baru mungkin tidak mengizinkan untuk dilaksanakan dalam masa yang segera. Jadi macam mana pelaksanaan ini akan dilaksanakan, terutama sekiranya melibatkan isu-isu besar negara. Jadi saya harapkan persoalan-persoalan ini hendaklah diperjelaskan supaya tidak timbul kekeliruan. Sebab sekiranya perlembagaan atau pelaksanaan undang-undang ini sekiranya tidak ada panduan yang jelas, prinsip yang jelas dan tuntas dan dilaksanakan secara gopoh, dan sudah tentu dia akan memberi risiko yang besar dan impak yang besar kepada negara. Itu saja Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih.
Baik, seterusnya saya jemput Kampar. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Hari ini kita tidak membahaskan perkara kecil. Kita membahaskan asas struktur kuasa negara. Cadangan mengehadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada 10 tahun adalah reformasi institusi yang jelas, tegas dan berprinsip. Rang undang-undang ini memasukkan pasal 2A ke dalam perkara 43 bagi menetapkan bahawa seseorang yang dilantik sebagai Perdana Menteri tidak boleh memegang jawatan melebihi tempoh agregat 10 tahun. Ini soal sistem. Ini soal memastikan tiada seorang pun, walaupun sehebat mana, tak boleh memegang kuasa eksekutif terlalu lama. Namun, apa yang kita dengar daripada sebahagian pembangkang, mereka cuba gagalkan pindaan ini dengan pelbagai alasan. Ada yang mengikatnya dengan isu Menteri Kewangan. Ada pula yang menuduh kononnya pindaan ini menghakis kuasa Yang di-Pertuan Agong. Saya katakan di sini dengan tegas, hujah ini lemah dan bersifat politik sempit. Pertama, dakwaan bahawa had tempoh ini menghakis kuasa Yang di-Pertuan Agong adalah langsung tidak berasas sama sekali. Kuasa melantik Perdana Menteri di bawah perkara 43.2 kekal sepenuhnya pada Sri Paduka. Pindaan ini tidak memindahkan kuasa itu kepada Parlimen, tidak memindah kuasa kepada parti politik, tidak ke mana-mana individu. Yang kita lakukan hari ini hanyalah menetapkan satu syarat masa sebagai sebahagian daripada kerangka perlembagaan. Sama seperti syarat umum, kelayakan seperti ahli Dewan Rakyat dan keperluan mendapat kepercayaan majoriti. Dalam sistem raja perlembagaan, perlembagaan ialah undang-undang tertinggi. Apabila perlembagaan menetapkan had, ia bukan mengurangkan kuasa raja. Ia menjelaskan kerangka pelaksanaannya. Apabila pembangkang mengatakan had tempoh ini menghakis kuasa agung, bermakna pembangkang tidak memahami konsep raja perlembagaan itu sendiri. Kedua, saya ingin bertanya kepada pembangkang, jika benar mereka mempertahankan institusi raja, mengapa mereka tidak melihat bahawa had tempoh ini sebenarnya mengukuh peranan Sri Paduka? Setiap kali berlaku peralihan selepas 10 tahun, kuasa melantik Perdana Menteri baru kembali dilaksanakan oleh Yang di-Pertuan Agong. Peranan baginda menjadi lebih aktif dan lebih berkala, bukan semakin terpinggir. Saya menyeru kepada pihak pembangkang supaya menyokong pindaan perlembagaan yang akan mengukuhkan peranan Sri Paduka. Jangan derhaka, jangan membangkang demi membangkang. Ketiga, mengikat sokongan kerana pindaan ini dengan isu pemisahan jawatan Menteri Kewangan adalah taktik yang jelas untuk melengah dan mensabotaj reformasi. Had tempoh ialah prinsip struktur jangka masa panjang. Susunan portfolio kabinet adalah soal pentadbiran semasa. Mengapakah satu reformasi besar perlu dijadikan tebusan kepada perbahasan lain? Jika benar pembangkang komited kepada had kuasa, sokonglah had 10 tahun tanpa syarat. Jika tidak, jangan berselindung di sebalik alasan teknikal. Tuan Yang di-Pertua, Pasal 4A hingga 4D yang dicadangkan juga memastikan kestabilan pentadbiran Perdana Menteri yang tamat tempoh tetap menjalankan fungsi terhad sehingga pelantikan baru dibuat. Ini bukan pindaan gopoh. Ini pindaan yang dirangka dengan mengambil kira kesinambungan kerajaan dan kepentingan negara. Pembangkang harus jujur kepada rakyat. Jika mereka menolak had 10 tahun, katakan dengan jelas bahawa mereka tak setuju dengan had kuasa. Jangan cipta naratif palsu, kononnya kuasa raja terancam. Jangan alihkan isu kepada perkara lain. Rakyat hari ini semakin matang. Mereka lihat dengan jelas siapa yang benar-benar mahu memperkukuhkan institusi, siapa yang lebih selesa dengan ruang kuasa tanpa apa-apa had. Had 10 tahun bukan hukuman kepada mana-mana pemimpin. Ini adalah perlindungan kepada negara. Ia mengelakkan pemusatan kuasa yang terlalu lama. Ia membuka ruang pembaharuan kepimpinan. Ia menguatkan keyakinan bahawa sistem kita lebih besar daripada mana-mana individu. Jika pindaan ini gagal, ia bukan kerana prinsipnya salah. Ia gagal kerana ada pihak yang memilih untuk meletakkan syarat tambahan demi percaturan politik jangka pendek. Sejarah akan mencatat siapa yang menyokong had kuasa secara konsisten dan siapa akan menentangnya atas alasan yang berubah-ubah. Tuan Yang di-Pertua, ini bukan masa politik untuk bermain. Ini masa untuk menunjukkan keberanian politik. Jika kita benar-benar percaya kepada semak dan imbang, kepada tadbir urus yang baik,
kepada pengukuhan institusi raja berperlembagaan, maka sokonglah pindahan ini. Jangan kita sia-siakan peluang bersejarah ini. Apabila rakyat bertanya siapa yang sokong had kuasa dan siapa menghalangnya, jawapannya akan kekal tercatat dalam Hansard Dewan ini. Dengan ini, Kampar menyokong. Sekian, terima kasih. Baik.